Makanan sampah yang jadi mewah hari ni. Masa zaman kolonial Amerika dulu, lobster ni bertabur je dekat tepi pantai. Orang tak nak makan. Sebab dia, kalau tengok rupa dia tu, dia macam serangga tau, macam lipas tak lipas. And benda ni, dia makan bangkai. So, orang jijik, orang rasa geli nak makan. Jijik dia level mana? Benda lobster ni, orang campak-campak je kat banduan. Itu, pembunuh, perompak, campak kat dia orang. Sampai dia orang pun marah lah. Dia orang pun mogok juga. Sebab rasa terhina dibagi makan benda macam lipas ni. Habis tu, orang biasa memang tak makan. Memang tak. Kalau bagi kat petani, dia campak dekat dia punya tanaman buat baja. Kalau bagi kat nelayan, dia rodok-rodok je buat buat umpan. Dia buat umpan ikan. Memang dia orang jijik kat benda tu. Dah kalau jijik, habis tu macam mana boleh naik betul sekarang ni? Dia start naik lepas ada industri kereta api. So, toke-toke kereta api ni, dia nak jimat. So, dia try hidangkan lobster ni dekat penumpang kereta api. Yelah, penumpang kereta api bukannya semua orang lokal kat situ, betul? Bila dia orang makan, dia orang kata sedap. So, bila sedap, demand naik. Bila demand naik, harga pun naik juga. So, dia dah dapat nama dah kat situ. And lepas tu pula ada perang. Lepas perang, daging lain susah nak dapat. Dah takkan kau nak kunyah tayar pula. Baik kau makan lagi lobster tu. So, dia jadi macam makanan yang disukai. Sedar tak sedar, benda sampah itu hari ni dah jadi satu makanan geng-geng kayangan. Dan industri ni bernilai 35 bilion setahun. So, kau jangan sedap sangat nak mengutuk satu-satu benda. Tak tahu hari ni dia sampah, esok dia jadi mahal macam itu.